buat bisnes susah dapat loan rumah. Kita selalu dengar perkara ni ya. Bank tak suka orang yang buat bisnes. Bank suka yang kerja tetap sebab tiap-tiap bulan kan kerja gaji dia tetap. Tapi adakah benar orang bisnes ni susah dapat loan? Jawapannya adalah ya. Tapi biasanya yang saya nampak adalah kurang ilmu. Mereka terlalu fokus sebab memang bisnes ni memang penat, memang terlalu banyak nak fokus. Terlalu banyak perkara nak buat. Nak beli rumah, baru tengok, dokumen tak ada. Cukai tak bayar. Dokumen tak teratur. Mestilah tak dapat loan. Itu akan memberi bank gambaran yang anda tak boleh uruskan loan rumah anda. Okey? Ya, memang ambil business loan, loan perniagaan, pembiayaan perniagaan memang semua cantik. Tapi bila bab hantar dokumen semua barai. Jadi dalam buku tolong luruskan, saya ada huraikan dalam bab 41 apa yang selaku pemilik bisnes apa yang anda boleh lakukan untuk tinggikan peluang untuk dapatkan loan rumah dan rumah impian anda. Okey? Jangan terlepas rumah impian anda hanya kerana masalah loan. Anda dah berhempas pulas bertahun dapatkan buku ini untuk tinggikan peluang anda.